Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini 30 hari bulan November 2024 Masehi. Baru surut banjir ni. Baru surut air banjir. Seperti biasa sekarang pukul 6.38 minit petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini iaitu edisi hujung bulan ni 30 November 2024 Masehi. Esok masuk 1 Disember 2024 Masehi. Okey, untuk sesi hari ni malam tadi saya tak tidur. Saya tidur selepas subuh. Pukul 5.50 hari subuh, lepas tu tidur ada pukul 10. Lepas tidur. Bangun pula pada pukul 9.10 minit. Sudah dah bangun sekejap. Lepas tu sambung tidur balik sampai ke pukul 3.30. Bangun untuk makan sarapan lah. Lepas tu sambung tidur balik. Sebelum sambung tidur tu 10.30 agak lah sambung tidur tu. Dah ada 10.30, pukul 11 lah. Plus suku sambung tidur balik. Lepas tu makan nasi kan. Marin tak apa dah. Marin dia report marin pukul 11 lebih dah. Dah. Sebab tidur ni lepas tu itulah sekarang suruh sikit. Muka tak nak kata apa-apa. Tak ada nak banyak cerita mana. Muka ada sibuk kan itu. Cerita banjir apa malam tu. Tak apalah. Untuk sesi hari ni lepas pada semaya dahulu pada pukul 3.30 pukul 3 bangun tak? 3 dekat dengan pukul 3 tadi bangun. Pukul 3 2.30. 2.40 bangun tadi. 3.30 tu semaya dahulu. Lepas tu semaya asar dah ada pukul 5.40 saat ni. Lepas semaya asar. Lepas tu terus mandi lagi saat ni. Lepas tu untuk ke masa lewat dah kan. Lepas tu makan tengah hari. Tengah hari ni so tak breakfast dah. Tak lunch hari ni, tak makan tengah hari. Lepas tu balik pukul ni rumah kakak saya. Air ni kat letih. Dalam rumah ni. Kat letih ni. Kemai kot ni. Nak basuh payuk dah. Selit lah. Kemana? Nak tuai dia kena balik juga cuci ni. Rumah kakak. Kakak nombor 3. Kak Long, Kak Noh ni. Nombor 3. Saya anak kepak. Lepas tu apa ni? Lepas pada mayasa saat ni 5.50. Lepas tu siap-siap baru nak tubik ni. Hari ni baru boleh tubik keluar. Boleh buat aktiviti luar, outdoor. Kering suruh belakang dekat tu. Okey, lepas tu. Okey, saya pun nak pergi tubik dah ni. Sekadar itu saja untuk sesi video dari report untuk hari ini 30 November 2024 Masehi bersama dengan 28 Jamin Awal 1440 Hijriah. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.